Hai, Assalamualaikum. Hari ini jumpa lagi pagi-pagi buta ni, subuh baru lepas. Aku nak tunjukkan pada korang tentang satu lagi sistem yang aku bina yang mungkin sesuai untuk korang guna. Sekiranya korang seorang pengusaha kedai makan. Dalam kes ni aku nak tunjukkan contoh bagaimana kita nak buat reservation antara pengguna yang serve korang punya reservation dekat handphone dengan korang punya admin. Okay. Dan best sekali, sistem ni adalah integrated antara pengguna dengan post korang. Post tu kan biasa korang guna sistem post untuk key in pelanggan punya duit semua tu kan. Okay. Dan tak perlu pun korang tambah alat baru atau nak beli post. Okay. Korang hanya guna bagi tauke korang sebagai tauke ataupun owner kepada restoran, korang hanya perlu tablet ataupun notebook atau komputer. So, tak payah beli apa-apa benda yang baru. Selama ni, bagi pengalaman aku, kan kebanyakan kedai yang buat sistem macam ni, kedai-kedai yang standard brand-brand tinggi ataupun yang dah ada nama. Bagi kedai-kedai biasa, selalunya booking melalui handphone, kan, WhatsApp dan sebagainya. Itu sebenarnya merenyahkan dan kadang-kadang menyusahkan pengguna. Dan korang juga, sebab kenapa? Bila pengalaman sendiri kan, bila kita booking kadang-kadang lambat jawab, kan tak tahu status booking, dapat tak dapat, so lambat. Dan korang punya pula kadang-kadang hanya korang booking sekian waktu, korang tengok kadang-kadang lambat, jadi customer tak tahu jadi tak jadi makan ni kan. Banyak restoran yang aku pergi, dalam kes ni kita nak buat satu sistem tentang untuk steamboat lah, steamboat yang tak ada menu. Sebab steamboat kan kita akan ambil apa yang ada kat situ kan. Tapi kalau korang nak request by menu pun boleh, tak ada masalah. Cuma di sini contoh nak tunjuk adalah bagaimana sistem dengan hanya kos yang paling murah. Kalau korang tak perlu server, korang tak payah bayar beribu-ribu, aku akan charge korang based on kemahiran yang ada, hanya RM150 setahun untuk korang memiliki sistem ni. Managing aku buat, managing sistem, server pun semua aku buat. Korang hanya guna je. Okay. So, sebelum apa-apa, kita dengar intro dulu. Berbalik pada cerita tadi, hari ini aku nak tunjuk korang dua side bagaimana pengguna akan booking korang punya kedai untuk restoran korang, dan korang boleh siap, boleh accept booking, tolak booking kalau penuh, dan juga boleh print receipt dengan bayaran sekali. Semua boleh buat. Okay. So, jom kita tengok sistem. Okay, ini sistem dia. Okay, aku letak sini sebenarnya aku propose sistem ni kepada satu kedai dan dia tak respon pun, tak ada masalah kan. Sebab ialah kita nak tolong dia, nak bantu. Kalau dia tak nak, itu hak dia kan. So, kalau korang nak, seperti mana aku cakap tadi, korang tengok sistem ni dulu. Korang nak try pun boleh sistem ni. Aku bagi demo account untuk korang untuk guna, untuk lanyak sistem ni betul-betul, tengok. Dan kalau setuju, korang contact dia dekat meja bawah. Lepas tu kita deal buat macam mana. Okay, so sekarang korang tengok ini adalah interface yang pengguna dapat tengok di dalam handphone mereka. Okay, so biasa je. Dia simple sebab untuk kes ni, untuk kes steamboat, restoran jenis yang tak ada menu khusus yang perlu ditempah, hanya masuk, makan apa saja dan bayar kan. Dia by per head kan. Steamboat biasanya by per head. So, aku contoh, katalah aku bubuh nama Mayon lah kan. Senang, Mayon. Okay. Kemudian telefon, aku letaklah telefon aku. So, kalau korang yang tengok video ni, kalau korang nak discuss lebih lanjut, boleh lah. Katalah korang hari ni kalau ikutkan 1 bulan. So, korang nak tempah katalah esok 2 bulan. Kan? Ahad. Korang nak makan pukul berapa? Okay, pilihlah makan pukul berapa yang korang nak. Ni pelanggan lah. So, berapa packs yang ada. So, katalah nak 2 orang. Dan ada seorang budak. Budak ni dah bagi tahu. Budak yang kena bayaran adalah budak yang 7 tahun ke atas.
7 tahun ke atas sampai 12 dikira budak dan itu kena bayaran. Di sini dah ada warning atau reminder, kanak-kanak 7 tahun di bawah tidak perlu buat reservation, tidak perlu bayaran. Okay. Kat sini kalau in case kalau korang perlu request, katalah kursi budak, whatever lah, tulis perlu baby chair ke apa, kerusi budak 4 tahun katakan, contohlah kan. So korang hantar tempahan. So, pengguna akan dapat benda ni pada dengan dekat handphone mereka, terus automatik dapat tempahan berjaya. Kod tempahan ini kalau bila diorang walk in nanti, diorang akan masuk kod tempahan ini dan nama dia, tarikh dia masa semua dah berapa dan siap dengan nombor telefon kedai kalau ada apa problem dan boleh wish kedai korang. Itu satu. Okay. So lepas tu kita tengok pula dari segi admin korang kan, korang nak tengok nak dapat macam mana admin. Okay. So tengok dekat admin, sekarang ni dekat admin. So kita refresh balik, tengok ni contoh orang pengguna. Okay. Ni Meon yang barulah, Meon tadi. Ni semua dah ada Okay. Dekat tablet korang, iPad ke apa, tak payah ada sistem baru, just iPad pun dah cukup. Kalau sebab korang memang ada iPad atau notebook. Okay. So korang tengok tempahan hari ni ni hari Ahad. Okay. Hari ni hari ni Sabtu. So hari ni tak ada tempahan. Okay, ni akaun demo So dekat sini ada satu tempahan baru untuk hari lain. So kalau kita buat tapisan, kita buat tapisan dekat sini lah. Kalau ini contoh baru ada 10 customer semua yang dah datang. Ini contoh saja. Sebab 10 dah orang try. So akan masuk. So korang carilah, dia akan sebutlah kod tadi, tempahan tadi yang dia dapat atau nama dia atau nombor telefon dia. So ini tempahan baru. Okay. So sekarang kita nak tengok, katalah orang tu datang. Okay. Orang tu datang, dia masuk. Selagi dia tak datang ke kedai, kita jangan tekan check in lah. Check in tu maksudnya masuk. So dia check in, kita bagi dia meja, jumlah tetamu 3, kita bagi dia meja, check in. So dia dah check in. Dia dah makan. Dia makan tak kisahlah berapa lama dia makan. Bila dia nak check out, terus dia tekan check out. Check out tu maksudnya dia dah habis bayar, dia datang nak bayar. Tekan check out, dia akan keluar resit macam ni. Automatik keluar resit, nama, berapa dia datang, berapa dia makan, berapa orang semua, jumlah makanan, harga, cetak, habis. Okay, dengan cara macam tu, settle. Tak ada masalah. Terus jalan. So check in untuk orang yang baru masuk, check out untuk dia bayar bil. Korang juga boleh tentukan harga dekat sini. Ya. Ini, harga dewasa berapa, harga kanak-kanak berapa, kalau ada promosi kat sini berapa. Okey. Ni kalau tak ada promosi kat bawah ni lah Kalau masuk promosi raya ke, korang buat je dekat sini. Katalah promosi Merdeka, promosi Merdeka korang nak buat kan. Promosi Merdeka 1 bulan 8 start sampai 31. Sekarang musim Merdeka kan. So harga dewasa, kalau ikut asal harga dewasa ini 39. Katalah korang nak buat harga dewasa ni, korang nak bagi 30 saja. 30, kanak-kanak korang bagi separuh harga 15. Okay. So tambah promosi. Bawah ni kan ada satu promosi aktif. So, customer akan tekan harga promosi atau korang sendiri akan pilih dengan harga promosi untuk customer. Jika dashboard nanti kan. So, ini akan ada tempahan baru dekat sini lah. So, kita tengok dekat sini tempahan baru. Setelah tadi Meon, kita berbual lain pula lah. Nina lah pula kan. Nina nak makan bubur jangan makan aku juga tak kisah. 2 hari bulan juga katalah dia makan 2 hari bulan. Pukul 8 contohnya. Kita ada kanak-kanak, dia kata 2 orang saja, tempahan khas tak ada, terus hantar. Minah akan dapat tiket tempahan dalam handphone dia. Dia boleh print screen, dia boleh tunjuk sekejap lagi. Dan bila dia walk in dekat korang, refresh balik kawasan ni,
So check out, so tekan baru ni, status baru tadi kan. So kita akan boleh sahkan atau batal atau selesai. Okay, so kita sahkan tempahan dia, kemas kini status, dan kita kembali ke dashboard, kita sahkan. Itu yang aku cakap tadi. Kalau korang tengok, tunjuk muka sikit. So, kalau korang tengok, katalah dalam kes ni meja penuh, so korang boleh batalkan tempahan tu, ataupun customer tu sendiri yang batalkan tempahan kan. So kita boleh tukar kat sini, tempahan tadi dibatalkan. So kemas ni status, pergi dashboard, tempahan dibatalkan sebab customer dah call kata batal. Okay. Dan kalau dia masuk, kita dah sahkan. Kalau kata dia pun jadi balik, kita sahkan. Kemudian tekan check in, dah dia makan, tekan check out, dapatlah harga promosi tarikh yang kita bagi tadi RM60. Sebab kita dah buat harga promosi tadi, harga tarikh 1 bulan sampai 31 bulan. So dia akan makan dengan harga RM30, RM15. Patutnya RM39. Yang awal-awal tadi, minah yang awal tadi RM39 semua. Okey. So RM104 yang tak promosi tadi kita tak buat. Sekarang harga baru RM60 harga promosi. So, bagi korang yang ada kedai, restoran, tak kisah sebesar mana restoran korang, kalau boleh restoran yang baru-baru naik ini elok buat sistem sebab itu menunjukkan kita ada improvement, itu lebih memudahkan pelanggan, dan kita nak jadikan kedai kita macam profesional, macam kedai-kedai besar. Tak perlu tunggu kedai besar pun kita dah boleh buat macam kedai besar. So, bagi korang yang ingin nak dapat sistem ni, contact, komen kat bawah. Bagi korang yang nak try, bagi link, korang boleh try sebanyak mungkin korang yang nak try. Okay? So, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.